selamat pagi, salam sejahtera, satu Malaysia dan rakyat Malaysia. Semoga semuanya sihat-sihat, Alhamdulillah. Saya dengan keluarga akan bermula dengan adventure pada hari ini. Kita akan pergi ke Jeli, Kelantan. Semoga perjalanan ni dilindungi Allah SWT. Semoga selamat sampai ke destinasi kita orang nak pergi. Terjah ataupun orang panggil apa? Masuk je kan, bukan langgar, masuk je. Kita nak masuk je tempat yang kita nak pergi ni. Antara tempat ni, tempat adventure kita nak pergi ni, kita nak buat anda sekali. Jom. Apa kita nak pergi dengan barang berpenuh kat belakang tu. Belum nak bonet tak muat dah. Penuh kat belakang ni. Ya, belum ada stok lagi. Ni kita berhenti kat Benta. Kita tengok durian kampung, bersaking. Kau tengok barang baik semua ada. Buat kodak-kodak je ni. Ya, rasa sama je, tapi kena tunggu pos lah. Ni durian Tok Litok nama dia. Durian Tok Litok, orang faham memang tahu yang benda ni. Durian ni kalau kita orang kampung memang Tok Litok lah yang sedap daripada Musaking. Jalan-jalan ada. Nampak tu 2 biji tu. 2 biji banyak tu. Nampak kata makan durian. Lanjut pergi. Tempoyang. Ni sup urat keting. Urat keting besar-besar. Kita start balik perjalanan. Panas kita dah sampai kat Jeli. Pendapatan kita tak putus-putus, kita dapat allowance kerja lebih masa. Alhamdulillah kita dapat itu dan ini. Sekarang ni kita dah sampai kat Jeli. Jam pun menunjukkan pukul 4 lebih. Sebab kita sampai ke Gungusang tadi awal. Tak jangka pula daripada Gungusang ke sini tu aku salah kira jarak. So
Kejap lagi dalam 20 km, dalam setengah jam lagi kita sampai lah tempat tu. Dia tengah prepare barang basah jap cari. Alang-alang dekat cari yang frozen kan. Tahan sikit sebab aku tak beli air batu. Ada banyak? Boleh lah, banyak tu. Okay dah. Continue on Route 205 for 2 kilometers. Kita sudah sampai di Ladakh, Kashmir. Ni suasana Ladakh, Kashmir. Oh, pangan air lepas tu. Oh, air baru lepas. Air baru lepas ke air tengah lepas ni? Air kuat juga tengok ni. Baru campur dengan hujan lagi. Keruh tak adalah keruh. Inilah keadaan dia. Ni saya dapat tempat tinjauan, pelantar tinjauan ni Alhamdulillah, subhanallah. Tuhan. Sampai juga akhirnya. So kita tunggu tempat je nak pacak kemah. Okey, baru lepas setup, baru dapat duri relax. Kita setup mudah-mudah aje, senang nak kemas, senang nak clear, senang nak buat. Yang penting tempat yang dalam tu selesa. Ini tengah masak nasi ni. Sebab sekarang dah pukul berapa ni? 7.30. So keadaan sini 7.30. Kita orang tak menjangka, kita orang main walk in je. Okey ni. Kita orang je ada kat sini. Okey. Malam ni memang tak apa nampak. Saya punya kamera tak ada infrared. Tapi siren banyak kali bunyi. Sebab siren bunyi bermakna dia lepaskan air. Tu yang macam siang petang tadi tu. Okey. Apa-apa saya relax dulu, saya masak dulu. Okey, malam ni kita nak masak nasi kambing black pepper dan juga telur didir. Nasi kita dah masak. Tu, nasi dah masak. Jangan usik. Ni. Rumah bakal busy kat dapur. Kelaparan. Kita masak. Tengok ni ya.
Inilah suasana malam. Makan, relax, kena air panas. Lepas tu kita tidur. So sorry sikit gambar mungkin kelabu sebab hujan. Handphone ni basah. Ya. Buat macam sekarang kalau anda nampak kat sana tu aliran sungai, air besar sebab air dam tu dilepaskan. So kita orang tak dapat nak turun mandi tadi. So, kita orang lepak kat atas je. Kalau nampak lah ni. Kemah set up macam ni je. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada dunia. Hari ni kami masih lagi di Ladakh Kashmir, yang mana keadaan sekarang pukul 8.40. Masih lagi hujan sejak daripada seawal subuh. Dan air dekat empangan tu masih lagi ditutup, belum lagi dibuka. Tapi siren tu ada bunyi. Tengok keadaan air tu. Ni tengah buka ni. Dia tengah buka pelan-pelan kot. Jadi keadaan kami alhamdulillah selamat. Kami pun bawa lepas sarapan. Sarapan. Bawa lepas sarapan. So keadaan sekitar sekarang ni masih lagi hujan. Hujan renyai, kejap lebat, kejap renyai. Tapi hujan tu tak berhenti lah. Tu keadaan. Ada juga pelawak-pelawak datang tengok air buka kot. Asyik. Ada juga orang datang tengok orang buka air kot. Saya tak boleh pergi mana-mana. Hujan masih lagi berlangsung. Tapi air sungai pun dah gede lah. Ada kat depan tu ada orang turun piknik. Empangan pun dah tutup, nampak seluruh air. Tu lah air empangan. Yang saya zoom ni. Tu. Ni air sungai. Air sungai pun dah slow. Dah nampak batu kat bawah. Tak apalah, kita chill-chill kat kemah ni sudah. Kan? Apa ada senang nak capai. Makan, minum air panas, kopi pun ada. Yang kecil tu. Apa pun anda berkemping, kena sediakan payung sebelum hujan. Jangan dah hujan berbasah kuyup. Nanti basah lencun. Okey, jemput makan semua. Sekarang dah tengah hari, pukul 1. Kita orang pun masih lagi tak boleh nak kemas kemah. Mungkin insyaAllah kejap lagi pelan-pelan kita kemas. Masing-masing tengah makan. Jemput makan. Kita buat gulai ikan. Gulai apa? Gulai kuning dengan kari ayam. Tu goreng telur dadah sikit. Adik kat sana pun ada orang datang. Selang nampak tu. Jadi jemput makan dulu. Sekejap lagi kita nak kemas. Okey, bye-bye. Okey. Kita dah nak bersurai. Kita dah kemas-kemas. Kan Ladakh Kashmir. Siap kemas. Jangan takut hari tu, dia cabut. Lap-lap. Dah. Apa? Mana macam ni? Ya, tahulah. Belum. Cepat betul ya, Bob. Kita dah siap kemas.
Nasi kemas semua dah masuk dalam kereta dah. One piece in one. Tempat ni memang menarik. Aku suruhkan kau cuba datang. Yang mana belum pernah datang tu, datang je. Boleh tengok sendiri. Okay, bye-bye. Hari ni kita singgah sekejap dekat Gunung Geng. Gunung Geng tu bah. Gunung Geng tu. Gunung Geng ada gua bah. Ada gua. Pusaka Puteri Sakdong. Ni je. Main apa boleh masuk dalam ni. Ada tempat macam apa tahta. Ha. Lepas kita dah siap melawat Gunung Reng tadi kan, dah keluar daripada kawasan Kashmir. Betul lah. So sekarang ni kita dah masuk jajahan Tanah Merah. Lagi kita nak singgah Machang pula. Machang. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi dunia. Okay, hari ni kita bergerak. Sekarang pukul 8 lebih. Kita ada urusan dekat Kota Baru. Tapi sementara tu, sebelum tu kita nak cari nasi kerabu dulu. Dekat mana? Ini saya dekat Kok Lannas. Okey, cuaca hari ni, cuaca sekarang ni hujan gerimis tapi tak berhenti. Gerimis pun boleh tahan juga, halus-halus. Ni keadaan dia, keadaan cuaca sekarang ni. Saya dalam kereta tengah drive. Tapi boleh nampak dekat cermin kereta ni tu dia punya gerimis tu. Kita mala Kok Lannas. Ni dia tempat nasi kerabu. Tak sempat nak ambil. Kok Lannas. Nasi kerabu Kok Lannas orang tengah beratur ni. Hujan ni. Ada macam-macam pilihan kalau ada kat sini. Nampak? Okey, tak sempat nak ambil video, gambar dan sebagainya. Yang ni dia mampu saya tunjuk. Orang masih lagi beratur kat sini. Kalau korang datang Kok Lannas boleh lah try kat sini. Ikut rasa korang punya selera macam mana. Lemak menyambung. Menjamu selera. Dah settle makan, jom. Kita urusan kita pula pada hari ni. Pandangan di kampung kita kat jalan Telepok dah. Kita dah sampai Kota Baru. Tu dia Stadium Sultan Mahmud ke-4 ke-5 ke-4 Kapo dia lama Madi. Stadium sendiri pun tak tahu. Ya, stadium hoki, tempat hoki. Tu dia. Jom melawat Kelantan musim banjir. Kali ni aku singgah dekat kedai Cikgu Nasi Ulam dekat Kampung Kerah Tangan. Korang kalau nak try boleh try datang sini.
Sepenuh-penuhnya orang. Ni, aku kena ambil air bandung satu lagi sebab tak cukup. So kalau nak tengok kat sini, kalau korang rasa nak makan kat sini, korang datangnya. Sekarang kita kat pasar Siti Khatijah, Kota Baru. Kita nak tengok barang apa yang kita boleh beli untuk souvenir. Ni pasar dia, pasar besar. Nak cari satu dessert. Dessert yang daripada kecil-kecil dulu orang tengah cari. Dan aku tak tahu ada lagi tak dessert tu. Aiskrim pulut roti. Mana mari kita terjah cari. Mana itu ayat dia? Ni hak kita nak cari ni. Ni dia. Aiskrim kelapa, capur pulut, capur roti, kepala roti Kepala roti. Ni bagian dia nya. Ni barang dia. Barang rare ni. Bagian rare ni, tak ada pak lain. Ada pak lain, itu pak belakang ni. Itu pak belakang. Pasal 3. Berapa? 2, 3. 3. Tak nak? Bawa 3. Habis nak sakit ni kali. Kecil. Ni barang rare ni. Mari. Dia jaga kepala roti, pulut. Bekas ada orang jenis. Jadi Aku tanya tu dia. Jangan banyak dalam ni. Ajak dari ni. Aku tanya tu dia. Radio tu. Ambil. Masih banyak. Ni barang. Selamat try. Barang rare kat pasar Siti Khatijah, tangga nombor 4 kau cari. Bawah dia ada pulut. Tadi ada pulut ni. Dekat sikit. Tu, comel cik nonek. Rasa kelapa, roti kelapa, kacang ada, kepala roti pun ada. Okey, kita dah pergi pasar Siti Khatijah. Dah pergi belakang lah. So saya logat Kelantan lah sikit kita sekarang nak masuk kat belakang stadium ni. Nasi kukus Suryani, siapa tahu. Yang terus tu pergi hospital. Okey, malam kan kita pergi nasi kukus. Kalau pagi jangan lupa, saya nak recommend tempat-tempat ni. Macam orang selalu recommend kan. Kalau nak recommend kena bawa saya sekali. Saya bawa recommend. Okay, saya baru lepas jumpa member saya dekat balai bomba ni. Ni ada kita melawat kawan-kawan kat balai bomba. Sekejap lagi nak pergi Masjid Ar-Rahman pula. Malam ni aktiviti bersama keluarga. Kita makan besar sikit. Makan tak tahu makan apa yang besar. Orang tu besar. Tapi ni semua ada. Sekali mata berubah tempat. Untuk selamatkan diri, kita makan belah atas ni lagi special. Ni dia sate sehu tepi jalan, tak ada pun dia tahu. Tapi nak ajak weh jalan tak main maju. Paling dekat dah mau nyai selisih lagi. Tu nampak payung buruk gini lah. Tu terang sate dia ke mana. Ambo makan banyak dah, tak ada nak rakai. Lambat order habis. Okey, kita dah sampai kat rumah. So hari pun dah tengah malam. So kita tidur dulu. Besok kita urusan lain pula. Tengok apa benda aktiviti kita pada hari esok. Si kecil pun dah tidur. Okey lah. Selamat malam semua. Okey kawan-kawan, dekat Macang ni kita ada pergi satu tempat. Waki Sate. Tengok tempat dia meriah. Chow meriah dia. Dekat area Macang
So kalau korang lalu dekat jalan Pasir Putih nak ke Macang nak ke Pasir Putih ni, highway ni, kau nampak kedai dia. Apa lagi, singgahlah. Kita tengok apa yang ada. Macam-macam ada. Macam-macam ada, tak tahu nak pilih apa lah. Dah confused lah, stres lah tengok makanan banyak sangat. Aku tak tahu nak order apa. Order nasi goreng cecok. Cecok pula. Nasi goreng cecok. Okey, dah habis makan. Ini pun dah selesai, memang tak daya. Korang kalau perut besar, korang memang boleh makan semua ni. Oh, mantap babe. Dah habis makan. Habis makan kita balik tidur. Jumpa esok. Bye bye. Assalamualaikum, selamat pagi dunia. Hari ni kita kemah-kemah untuk berangkat. Kita berangkat pergi ke lokasi seterusnya. Memang padat lah. Letak beg hitam satu sini, pampers anak dah. Dalam oh no, ni Pak Raya kena beli kereta besar. Besar mana pun kereta ke tak boleh susun, tak guna juga. Okey, tak apa, kita susun je macam mana pun. Apa-apa pun, nanti jumpa dekat satu lagi lokasi, campsite. Camp lagi. Kita pergi ke Fraser Hill. Jumpa di sana. Okey, kita dah menghala ke Gomusang. Kita nak pergi ke Fraser Hill. Tempat Fraser Hill glamping full. Pine masih ada tapi tak dapat kontak. So kita pergi Jeriau je. Ni insyaAllah lepas Zuhur pun sampai. Apa-apa pun kita nikmati sepanjang perjalanan ni. Berapa minit lagi? Sekarang dah masuk jalan naik ke Bukit Fraser Hill. Jalan dia berular-ular, berliku-liku. Lagi setengah jam, 40 minit sampailah dengan kelajuan ni. Boleh tengok keadaan sekitar. Okey. Ada tempat main golf. Dah sampai. Kena hotel kat sini. Lagi kita turun, nanti tarik pula. Dah sampai. Okey, kita masuk dekat The Pine Resort punya Pine lah. Pine, apa aku nak sebut, Pine campsite ni. Tu.
Malam ni waktu dah malam, kita makan sempoi, sardin, telur dadar dengan suun tom yum dan nasi. Habis kan nasi tu. Okey, ni suasana waktu malam. Kita orang lepas makan tadi. Sekarang masing-masing tengah chill. Saya tunjuk sedikit kawasan sekitar. Dia dekat rumah, dekat dengan rumah-rumah homestay ni. Kawasan parking. Kawasan parking. Dia ada 2 lot. Maksudnya 2 kawasan. Satu dekat tenis, kat atas sana. Satu lagi kawasan parking ni. Jadi malam ni tak ada orang. Orang banyak dekat apa yang bawah majlis punya campsite. Ni ada penjaga, ada staff kat sini. Kat luar ni sejuk sangat. Tengah anak saya je seorang tengah duk layan game. Ni seorang lagi. Tak daya lah nak duduk luar, sejuk. Sejuk. So saya duduk dalam kemah. Apa-apa pun selamat malam kepada semua. Malam ni kita bermalam, besok kita pergi part lain pula. Bye bye. Selamat pagi. Sejuk. Selamat pagi Fraser Hill. Kita basuh muka tu. Tu dia Kak Bos. Kak Bos sekarang pukul 7 pagi. Selimut pun aku rasa tak cukup lagi. Cuaca alhamdulillah tak hujan. Malam tadi hujan embun-embun je. Kita sarapan dulu pagi ni. Sejuk. Kena England tea. Kita kena England tea. Okay, breakfast kita pagi ni, kita breakfast sandwich berinti sardin. Itu pun dah bangun dah tu. So kita breakfast. Lepas breakfast nanti kita kemas-kemas slow. Chill. Nanti kita kemas-kemas, kita check it out. Alhamdulillah, kemudahan ada. Kemudahan dia bagi rumah untuk shower, mandi-mandi, basuh-basuh tu. Rumah tu. Rumah tu dia bagi untuk toilet ke apa ke. So kalau nak datang camping kat sini, cuma pancang memang tak boleh pasang sebab berbatu simen bertar. So macam saya pasang yang mudah. Pasang tak inner dengan kemah kecil je. Dah itu je. Itu jauh daripada air bertakung. Air pun tak bertakung. Semalam pun hujan ke kabus tak tahu lah. Terasa lah hujan macam gerimis. Macam kau kena spray tu. Spray kabus tu kan. Macam tu lah hujan dia kat sini. Cuaca alhamdulillah nampak cerah hari ni. Langit biru pun nampak. Matahari cahaya pun dah timbul. Sekarang dah pukul 8 lebih lah. Siap-siap makan, kita nak packing-packing, kita nak next lokasi. Bye-bye. Tu kabus tu. Kabus tebal tu. Jalan korang nampak tu. Weh. Banyak tu. Kita dah
sampai Kuala Kobo. Turn right onto Labaraya. Masuk ikut Menara Telekom. Masuklah dalam. Mana mati? Dahan mati. Tengok ni ya. Curi jatuh Tak. Buah mana ada lah. Ni sungai dia. Nak turun ke sungai ikut sini. Ada tempat dalam tapi tak ada batu. Tu. Tak percaya nanti ayah terjun dulu. Oh tempat dia ni ha. Jagalah kita tengok review. Kita set up dulu barang. So kita nak start pasang. Saya baru start dengan flysheet. Kita akan pergi kepada zone mode time lapse. Okey. Kita dah siap set up. Sekarang ni kita nak santai relax dulu. Kita nak layan ni durian. Ada tu. Kita layan dulu. Jemput. Durian saja. Sungai depan tu je. Okey, saya tunjuk sikit lah tempat. Setup mudah-mudah je. Janji air tak bertakung. Air boleh turun, Angin pun hala ke sini. Kiri dan kanan dia hala. InsyaAllah. Kita ada jaring penyelamat jika ada buah lagi, tapi dah tak ada lah. Okey. So kita santai dulu ya. Hari hujan. Saya jualan kemah je. Tunggu makanan siap. Hari ni dia kat dapur. Saya ngurus anak konon. Ada luar hujan. Kalau nampak saya punya ni bersilang-silang ni, tu tali dengan tiang sebab gelendut. Tak tahu lah kenapa gelendut. Waktu air bertakung. Alhamdulillah dapat kami selamat. Tu lah, nampak air sungai naik keruh. Tengah masak ni lah. Ada sekeliling hujan. So ni suasana malam dekat kemah kita. Terang
baru lepas hujan, dah reda. Kita nak masuk tidur. Selamat malam. Ini suasana kebun. Ni suasana kawasan ni ha. Dia ada homestay, dia ada bilik-bilik. Yang biru tu bilik. Tapi yang sini ni surau. Yang sana tu bilik. Yang tu homestay, bilik-bilik. Bilik. Dapur, ruang tamu semua dia kat kawasan luar je. So ni kawasan depan dia. Parking dia dekat area sini. Parking dia luas. Tapak kemah dia ada lagi kat bawah sana. Kat bawah sana pun ada, nampak budak-budak pun ada. Ni kita pergi bahagian depan. Daripada depan kita tengok nanti kawasan tempat kita menyeberang. Ni pun tapak juga ni. Kawasan ni lapang, padang, tapak juga. Atas ni pun tapak. Dia ada toilet, cangkung, sinki kat sebelah. Kat bawah ni, kat bawah tu ada sinki juga. Kan? Lampu ada. Lampu spotlight ada. Ni memang kebun punya style. Memang kelilingan kebun. Tengok cempedak tau. Oh. Siapa suka makan cempedak? Boleh lah ni. Ni kawasan kebun. Kebun durian, kebun pulasan, cempedak, rambutan, semua ada. Ni kita turun dekat sungai yang kita menyeberang. Ada orang membasuh. Ni. Ni sungai orang menyeberang. Kita daripada sungai menyeberang tu masuk sini. Terus sampai nampak tu kereta. So ni tapak dia. Sir Zulkifli Campsite. Tapak dia okey lah. Okay, bawah ni daripada toilet ni, bawah tu campsite juga tu. Ni toilet dia. Ada shower, pipe, standard macam biasa, tandas cangkung. Bersih. Ni dia standby tanda kursi duduk. Kalau yang suka nak berak duduk kan. Tu. Ni ada sinki. Sinki, sabun semua siap lah. So daripada sini, ni tapak yang bawah ni. Limited edition. Sebab depan sungai. Dia tak bagi lah. Musim-musim tengkujuh ni. Macam semalam kan air naik tapi tak ada sampai atas ni. Tu sungai. Tanah pun serap ni. Ni tanah serap. Tanah serap air. Tak ada pun air bertakur hujan lebat semalam. Ada satu sinki. Sungai. Okey, kami semua dah kemas. Dah kemas nak balik. Tunggu nak pergi mandi. Air sedang menanti. Tu. Apa pun, terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menyokong. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa support lah.